Pemain terbaik back kiri Brazil, Roberto Carlos, duk bawa family dia pergi bercuti lah dekat dalam negara. Tapi tiba-tiba dia punya kaki kiri dia rasa sakit sangat. Wife dia panik, wife dia teruslah bawa dia pergi hospital. Sampai di hospital, doktor terus check dia. Ingatkan, sakit biasalah, rupanya ada yang lagi teruk. Doktor tengok Roberto ni ada alami masalah jantung dan terpaksa buat prosedur jantung. Prosedur awal patutnya dalam 40 minit je, tapi disebabkan benda ni agak teruk, kena hadap sampai 3 jam. Sebab Roberto ni kena buat coronary angioplasty. Coronary angioplasty ni dia buka lah saluran jantung kita ni supaya jadi luas sikit daripada yang sebelum ni. So kiranya daripada sini kita boleh nampak yang Roberto ni sebenarnya ada masalah jantung tersebat lah time tu. Tapi pada time sekarang dia dah stabil dah lah. Kalau ikutkan pun hari ni pun sebenarnya dia dah keluar dah. Sebab hari tu time dia masuk tu dia kena hadap dalam 48 jam ataupun sampai betul-betul baik baru dia boleh keluar. Lepas tu dia tengok di MIG dia penuh dengan fans-fans dia, ambil berat pasal dia. Dia pun ucap terima kasih lah. Tapi pelik lah, macam mana dia boleh sakit kaki kiri tapi problem dia dekat jantung?